Sayang. Ya, sayang. Maaf ya, saya perlu ambil darah Puan untuk ujian makmal. Untuk ujian apa ya, doktor? Kami syak Puan terdedah pada jangkitan tertentu. Habis. Dia dah habis. Ya Puan, ujian makmal dah mengesahkan. Ya Allah. Dia tahu dia ada penyakit yang kotor tu, tapi dia paksa saya. Dia paksa saya. Dia dah benci kat saya, Kak. Perasaan saya dekat you tetap sama. Cuma Firzan dah pastikan yang kita takkan dapat bersama selama-lamanya. Sebab selamanya I tetap ibu diri you. Lupakan je lah.